Assalamualaikum, syukur Alhamdulillah. Okey, terima kasih dekat korang semua follow Motor Garage sebab tag abang ni sampai jumpa So sekarang ni Alhamdulillah abang ni pun dah sampai dekat Motor Garage. Kita dah tengok dia punya motor. Kalau kita tengok memang banyak yang hilang lah bahagian belakang ni. Tayar, spok rim apa semua, hard sprocket dan macam-macam lagi lah. So yang ni untuk motor ni kita akan bagi komen untuk check dulu apa barang yang tak ada, apa barang yang dah ada, mana barang tak ada kita akan ganti lah. So bang, boleh bang Boleh bang. Okey, so untuk korang stay dalam video ni, tengok sampai habis. Kita tengok barang apa yang kita tukar dan kita tengok cara pemasangan dia. Alhamdulillah guys, kita dah siap motor LC ni, kita dah pasang dia punya rim balik apa semua, dah boleh jalan, abang ni pun dah boleh bawa balik lah. So bang, mungkin abang ada apa-apa nak cakap dekat diorang? So saya nak ucapkan jutaan terima kasih kat korang sebab sudi tag Motor Garage supaya baki motor saya. And then jutaan terima kasih juga sebab Motor Garage sebab dah bakilah atas kos kerugian yang saya rugi selama ni. Kita pun sama-sama terima kasih bang. So kita nak ucapkan dekat diorang, kita nak bagi kata-kata sikit bang, macam biasa bang. Okay. Looking, lu mari.